بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Pertama sekali, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya sekali lagi kita diberi kelapangan masa dan juga kesihatan baik untuk kita menyambung kembali mengenai slot kitab Penawar Bagi Hati, kategori ilmu tonggak agama yang ketiga yang nama dia adalah tasawuf. Tahap asas, nama kitab kita Penawar Bagi Hati. Tahap asas yang menjadi tanggungjawab setiap mukallaf untuk mengetahui ilmu asas berkaitan dengan sifat hati yang negatif ataupun yang haram, yang mazmumah, dan sifat hati ataupun perasaan hati yang dianggap positif ataupun dipanggil mahmudah, yang perlu kita jaga ataupun perlu kita layan ataupun perlu kita bersifat dengan sifat yang terpuji untuk mendapat pahala yang besar. Itu dipanggil ilmu tasawuf tahap asas. Objektif dia untuk memastikan kita boleh mengenal pasti perasaan hati kita yang mana negatif yang perlu dilawan, dihindarkan, dan yang mana positif yang perlu kita layan ataupun perlu kita bersifat dengan sifat tersebut. Sifat itu maksud perasaan hati. Bila kita sebut sifat hati, bila kita sebut penyakit hati, dia merujuk kepada perasaan hati. Apabila kita sebut penyakit perempuan, kita tak kenal perasaan. Yang kata penyakit menyebabkan kita rasa hati kita tak ada penyakit apa. Kita duk bincang ni penyakit hati dalam ilmu tasawuf asaf, penyakit di sisi ilmu syarak. Ilmu syarak menganggap perasaan negatif itu penyakit. Yang hukumnya adalah haram. Yang hukumnya adalah haram, sebab itu menjadi tanggungjawab setiap orang perlu belajar ilmu asas ini supaya dia tahu nilai. Oh, ini perasaan ujub haram kalau kita bersifat dengan ujub. Oh, ini perasaan takabur haram kalau ada perasaan ini dalam hati kita. Lepas tu macam mana nak buat? Kenal dulu, baru kita lawan. Nak lawan macam mana? Imam Ghazali dah susun maklumat-maklumat yang perlu ada untuk paksa diri, jangan bagi ada ini nak tolak perasaan tersebut. Jadi kita nak kenal dulu. Baik, kita masih lagi modul pertama. Dia modul kedua tu baru modul pengenalan perasaan negatif. Modul ketiga tu pengenalan perasaan positif. Baik, kita masuk tajuk baru tuan-tuan, muka surat 14, modul pertama. Muka surat 14 masih lagi dalam modul pertama, iaitu tajuk yang keempat. Modul pertama ni dia ada 7 tajuk. 7 tajuk merujuk kepada cara menjaga anggota zahir yang 7. Ini cantik cara Imam Ghazali susun tuan-tuan. Ini kombinasi di antara anggota zahir dan juga anggota hati, ini anggota batin, ini hati. Faslun. Faslun tu fasal, ini tajuk lah. Yang keempat daripada 7 tajuk
Ini 7 anggota yang perlu kita jaga menurut syarak pada menyatakan perut. Tajuk yang keempat ni, cara menjaga perut menurut standard syarak. Perut di sini tuan-tuan bukan maksud perut fizikal, bukan maksud ialah usus kita, bukan. Tapi perut di sini merujuk kepada pemakanan yang masuk di dalam perut kita. Dia memberi kesan kepada rohani. Macam mana kita nak jaga? Pastikan makanan ataupun benda yang masuk dalam perut kita, ataupun makanan yang kita ambil, ataupun benda yang kita guna, pastikan halal. Tu nak kena ada ilmu macam mana makanan ini halal. Benda ini kita halal guna. Dia tak semestinya makanan. Cuma kita spesifik ni, tajuk ni makanan dan minuman. Dia tak semestinya. Ada benda kita tak makan tapi kita guna benda tu. Haram juga. Jadi kita akan bincang, apabila kata benda tu halal, dia merujuk pada 3 pemakanan tu. Pertamanya, makanan itu. Yang keduanya ialah sumber pendapatan. Kita beli makanan, sumber tu halal tak? Kalau sumber tu haram, tetap makanan yang kita ambil itu akan jadi haram. Makanan yang kita beli itu akan jadi haram. Itu 2. Dan yang ketiga, proses untuk memiliki makanan itu. Mesti tahu proses. Proses macam mana? Proses yang telah diperuntukkan oleh peraturan syarak. Ada jual beli, ada hebah. Jangan main sakau je. Jalan-jalan di pasar malam tuan-tuan, banyak orang kita jadi budaya. Dia style dia. Ambuh-anggur kan banyak. Dia nak beli, nak try dulu. Dia ambil je sebiji, tak ngap. Oh manis. Bos kilo dia tak minta pun hebah. Tak minta berizin. Dia, pakcik ambil dia satu sebiji nak try dulu. Tak minta tuan dalam mazhab Syafi'i. Haram hukum dia. Tidak boleh kita zon. Zon macam mana? Anggapan dah dia nak jual, takkan dia tak nak bagi try. Takkan tak nak bagi try. Bak harta orang takkan. Dia kan dia nak jual, takkan dia tak nak bagi try. Melainkan dia dah ada qarinah zahirah. Qarinah zahirah ni apa dia? Tanda yang jelas menunjukkan dia bagi try. Contohnya, dia cakap direct. Ambil try dulu. Manis beli, tak manis belah. Cantik tu. Try, manis tapi cakap, tak nak nak try je. Buah tu manis. Dah dia cakap manis beli, tak manis belah. Kita kata, aku tak nak beli lah. Masam lah adik. Masam pergi ya pakcik. Tu menipu pun dia. Satu, qarinah zahirah ni mesti jelas dia bagi. Lafaz. Yang kedua, tulisan. Dia letak signboard tu. Tulis. Boleh try, boleh ambil sampel. Kalau tidak ada 2 ni tuan, tidak anggapan. Tak boleh anggapan. Anggapan macam mana? Biasanya, orang menjual anggur, dia akan bagi try dulu. Tak boleh. Maka kita ambil sebiji, ngap dulu, masam. Jalan, belah macam tu je. Kalau manis, boleh jadi dia stok, dia beli lah. Itu, cara kita ambil, cara dia tidak melalui cara yang diperuntukkan oleh syarak. Mesti melalui cara hebah, cara hadiah, cara sedekah, cara jual beli. Maknanya kita nak kena ambil tahu juga cara ataupun proses bagaimana cara menurunkan proses untuk memastikan benda itu menjadi halal. Ya, benda itu halal. Ada proses perpindahan milik untuk memastikan milik A menjadi milik B. Proses apa? Transaksi jual beli. Jadi kesimpulan tuan kita kena tahu, nak memastikan masuk dalam perut kita ni, benda itu mesti halal. Sumber pendapatan yang kita nak guna ini halal. Dan juga prosesnya mesti kita tahu. Macam mana proses halal. Jual beli dan sebagainya. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Kita tengok intro. Intro macam biasa. Mana-mana anggota sama saja konsep dia. Itu dia akan cerita berkaitan dengan faedah ataupun manfaat makanan nisbah agama dan manfaat makanan nisbah dunia. Kemudian barulah dia satu topik yang penting, cara bersyukur dengan nikmat perut. Tu barulah kita bincang cara nak jaga makanan itu mesti ambil makanan yang halal. Elakkan yang haram, elakkan yang syubhah. Yang tu dia punya satu topik dia.
Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia, ya Allah Ta'ala bagi engkau akan perut, ini akan pemakanan, kerana ini bertujuan beberapa faedah, beberapa manfaat. Yang bangsa agama, bangsa ni jenis tuan-tuan, jangan ingat bangsa Melayu. Bangsa Melayu tu jenis lah. Kita jenis apa? Jenis Melayu. Jenis apa? Cina. Jenis apa? Asli. Sakai. Tu asli pun ada banyak jenis. Asli banyak jenis. Saya dia ingat Sakai lah. Sebab top popular di kampung saya. Kalau nak marah dia tak cakap asli. Dia tak cakap macam asli. Tak. Dia cakap perangai macam Sakai. Sakai. Bukan Sakau. Sakau lain. Sakai ni etnik asli. Dia pecahan. Macam kita lah Melayu kan. Melayu Jawa. Bangsa ini jenis agama. Dan beberapa faedah, ini beberapa tujuan. Yang beberapa manfaat yang bangsa dunia, nisbah dunia. Jadi nak cerita sekarang ini, intro ni. Apa manfaat makanan nisbah agama, apa manfaat makanan yang kita makan itu nisbah dunia. Kemudian barulah satu topik yang ketiga, kita akan bincang paling penting ialah cara nak mengawal perut. Cara nak mengawal perut, yakni cara nak mengawal pemakanan yang kita ambil hanya pemakanan yang halal, elakkan yang haram, elakkan yang syubhah. Di pemakanan ni, sebelum kita masuk tajuk pertama, manfaat pemakanan nisbah agama, di dalam dipanggil tasawuf ataupun konsep penyucian rohani. Rukun paling penting, salah satu rukun paling penting ialah menjaga pemakanan. Kenapa? Kerana apa yang kita makan memberi kesan langsung kepada rohani kita. Kita nampak tuan-tuan, kita jaga pemakanan dalam konteks kesihatan saja. Kesihatan rohani kita tak ambil kira. Tapi Islam dia menjaga dua-dua. Kesihatan jasmani, of course kena jaga sebab dia memberi kesan kepada ibadat. Tak larat buat ibadat sakit. Dan paling penting tuan-tuan, pemakanan yang kita ambil itu dia memberi kesan langsung kepada rohani. Bukan saja sihat badan, tapi rohani. Ada badan sehat tapi rohani lemah. Kenapa? Pemakanan yang tak betul dia ambil. Jadi, betul pemakanan dari sudut rohani, apa yang kita ambil, berbeza dengan betul pemakanan dari sudut syarak. Syarak, betul pemakanan, kita ambil makanan yang betul, merujuk pada makanan yang halal. Makanan yang dari sumber yang halal. Bukan benda tu saja halal, sumber kita, kerjaan kita, halal ke tidak pekerjaan kita. Pekerjaan haram kita menggunakan duit yang haram untuk beli benda halal. Dan pemakanan yang betul menurut syarak merujuk kepada proses yang betul yang kita miliki makanan tersebut. Proses jual beli, proses hadiah, sedekah dan sebagainya. Itu apabila kita sebut betulkan pemakanan menurut syarak berbeza dengan betulkan pemakanan untuk menjaga kesihatan jasmani. Tapi dua-dua syarak ambil kira. Lepas tu nanti last kita akan bincang niat makan tu pan. Kita tak ada niat makan. Kenapa makan? Lapar makan lah. Tak makan masalah badan. Sistem dia sistem kan cantik. Pagi pukul berapa timing. Tengah hari timing pukul berapa. Cantik. Malam sebelum maghrib ambil. Kenapa? Niat untuk jaga kesihatan semata-mata. Dia niat jaga kesihatan kerana Allah. Dalam kitab Simarul Jannah kita bincang ayat hak tuan-tuan. Di awal dulu kita bincang. Ulama senaraikan niat ketika kita ambil pemakanan itu. Maksud kita makan tu, tak kisah makan apa pun. Ada niat. Antaranya, niat supaya Allah beri kesihatan badan yang baik. Yang keduanya,
niat supaya boleh bersyukur dengan nikmat sehat. Macam mana kita nak ambil ibadat syukur nikmat sehat? Kena sehat lah. Tu salah satu niat yang disebut dalam kitab Simarul Jannah. Baik. Jadi sebab itulah kalau kita tengok rukun penyucian rohani adalah berpuasa. Para awliya Allah ni salah satu exercise rohani dia. Kalau kita exercise jasmani, kita jalan jogging ataupun kita jalan kaki ringan, ikut tengoklah kesesuaian dengan umur kita. Itu untuk apa? Untuk exercise badan kita, sistem badan kita. Exercise rohani salah satunya ialah selain daripada zikir, salah satunya ialah berpuasa. Untuk apa? Perut. Dia nak kosong perut. Supaya kalau banyak makan, kadang-kadang terjerumus kepada pemakanan yang syubhah, yang haram. Itu kesan dia. Ataupun ambil yang halal, kadar lebih. Dia memberi kesan juga kepada ibadat. Halal, ya. Tapi lebih. Itu kita akan bincang last kali topik terakhir kita, 10 kesan makan lebih. Kesan kepada rohani, kesan kepada agama. Bukan kesan kepada jasmani. Kita tak banyak bincang dari sudut dari konteks kesihatan. Sebab itu memang kita maklum mudah. Kita akan fokus kepada pemakanan dari sudut rohani. Baik, kita tengok tajuk pertama dulu, iaitu faedah ataupun manfaat pemakanan nisbah agama. Adapun faedahnya, faedah perut, ini faedah pemakanan. Kalau kita biasa tuan tak terjemuh, kalau saya belajar dulu, Tok Guru dia maklum tak terjemuh, dia terjemuh perut dia. Ada budak-budak baru masuk tuan dia ingat perut. Maka faedahnya faedah perut, nak jaga perut Jadi faedahnya tu faedah perut dengan maksud apa? Faedah pemakanan yang kita masuk dalam perut. Tapi ringkas kita, dia tak nak cakap banyak. Faedah perut. Macam kita lah tuan-puan, biasa kita bercakap ringkas. Gusi berdarah, tak, gigi berdarah dia kata. Sakit gigi, bukan gigi sakit. Gusi. Dia kuku tuan-puan. Kuku, benda yang tidak berdarah. Dia tak sakit. Tapi kita ni dia sakit sampai ke kuku. Walau bukan kuku sakit. Daging, benda yang berdarah sakit. Tu. Apabila sakit rohani ni tuan-puan, sakit jasmani ni, kadang-kadang sakit tu, satu tempat je merebak. Gusi sakit, sampai ke gigi. Gigi sakit apanya? Bukan ada darah, bukan ada tulang. Tapi tulang sakit tu kan. Walaupun tak ada darah mengalir. Itu sakit dunia. Tapi sakit mati tuan-puan, kita akan belajar tajuk yang kelima, sakit. Dan juga tajuk last pun kita belajar. Jadi tajuk kelima tu faraj. Sebelum tajuk kelima, kita akan sentuh juga, iaitu kesan makan banyak. Kesan makan banyak yang ketujuh ke ke-8 saya terlupa. Dia ada 10. Ada kaitan dengan mati. Orang yang biasa makan banyak jadi habit tuan-puan, walaupun halal, dia tak boleh makan sikit. Dia akan menikmati makanan yang sedap-sedap dengan kuantiti yang banyak. Jadi habit. Jangan-jangan tak apa tuan-puan. Ada situasi sunat makan banyak. Ini kita depan orang sikit makan kontrol. Belasah belau di rumah. 3 pinggan. Di rumah makan sikit. Depan orang makan banyak. Situasi dia. Kontrol. Depan orang jangan kontrol. Tunjuk depan orang ni. Tunjuk makan banyak pun tak apa. Dia orang cakap apa? Oh, apa je ni belasah ikut dam. Tak apa. Tak payah orang puji. Tuan wali Allah Ta'ala kan. Cara dia nak jaga dia. Dia nak depan orang dia tak tunjuk. Depan orang dia tunjuk macam orang biasa je dia. Bahkan lebih betul pada orang biasa. Sebab apa? Dia tak suka orang puji dia. Kalau orang kutuk tu, okey. Orang kutuk dia. Apalah bunyi kata Tok Wali hebat. Wali apa ni? Ini belasah sampai 3 pinggan. Makan musangking 4 biji dia seorang. Sampai orang lain tengok aja. Wali apa? Itu dia seronok.
Nanti ada cerita di belakang. Cerita bagaimana seorang sufi ketika mana dia tahu raja yang memimpin negara dia pergi nak tengok sufi ni. Panggil dia, bukan pergi, panggil dia. Panggil sufi ni pergi di tempat raja. Ada khilaf lah cerita tu. Ada kata bukan panggil, raja panggil. Ada kata dia, raja pergi tempat dia. Maka dia pun apa? Dia pun siap sediakan makanan. Depan raja, dia belasah makan. Raja tengok sekejap je, raja balik. Raja kata, ini bukan supi ni. Tu target dia sampai. Dia tak nak raja tu menanggap meninggi, menghormati dia. Menanggap memuja dia. Sebab nama dia telah terkenal sampai kepada raja. Raja dulu jangan tuan-tuan, dia cari ulama. Dia dengar je ulama, dia pergi jumpa. Dia dengar je para awliya, dia pergi jumpa. Maka dia nak confirm lah, raja ni nak confirm betul tak. Maka cara untuk wali tu, dia tak nak tunjuk depan orang. Dia bagus. Baik, pemakanan ni apa dia? Yang bangsa agama. Nisbah agama. Faedah pemakanan nisbah agama. Maka memberi oleh perut itu akan segala badan, akan bantuan. Itu yang kedua lah. Langkau lah. Betul. Betul kan? Okey, betul. Ingat langkau tadi. Maka memberi oleh perut itu akan segala badan. Beri apa? Akan bantuan daripada yang berubah di dalamnya daripada makanan. Tinggi bahasa dia tu, Pak. Berubah tu daripada makanan tu di dalamnya, dalam perut tu, daripada makanan kepada darah, dan daripada darah tu dan berubah yang diproses menjadi air mani, dan dengan air mani tadi mendapat anak, dan berkekalanlah oleh manusia di atas muka bumi itu disebabkan oleh asalnya daripada, puncanya daripada pemakanan. Baik, apa dia nak sebut, tuan-tuan? Dia nak sebut je, yang kata memberi oleh perut akan segala badan, akan bantuan daripada yang berubah ni. Ini bahasa lama, tuan-tuan. Bahasa kita hari ni apa maksud dia? Maksud dia, perut ini atau makanan ni. Perut ni makanan lah. Sebab kita sedang bincang manfaat perut pada agama. Maksudnya, manfaat pemakanan yang kita ambil nisbah agama. Ada manfaat tak? Ada. Imam Ghazali ni, ini teks asal Imam Ghazali. Diterjemah oleh musannif penulis Melayu kita. Pemakanan itu, yang kita ambil itu, yang kita makan tu, dia nak cerita apa? Menghasilkan darah. Darah kita ni, dalam badan kita ni, terhasil daripada apa? Daripada sumber makanan yang kita ambil. Tu. Dan darah tu pula, darah itu menjadikan ataupun terhasilnya air mani. Tu. Jadi Imam Ghazali nak sebut air mani ni yang terbentuknya ataupun terjadinya manusia daripada air mani itu daripada apa? Diproses daripada apa? Terbentuk, terhasilnya daripada darah. Darah tu daripada apa? Daripada sumber pemakanan yang kita ambil. Tu. Maka air mani itu ada nilai tak? Hina? Ya, hina. Satu dia. Asbab. Ni kita bincang asbab isnad majazi dia panggil. Asalnya hakikat perbuatan Allah. Perbuatan Allah dia cipta anak ni bukan memerlukan alat, tidak memerlukan air mani, tidak memerlukan darah untuk mencipta air mani, dan tidak memerlukan darah untuk menghasilkan air mani, dan tidak memerlukan makanan untuk mencipta ataupun menghasilkan darah. Tapi asbab, Allah cipta asbab. Asalnya akidah kita, jangan ubah pendirian dan kepercayaan akidah kita, semuanya itu perbuatan Allah Ta'ala. Tapi
wa ja'alna likulli syai'in sababa. Allah buat sesuatu benda itu ada sebab, ada rasio. Sebab dia Allah cipta kita ni daripada apa? Daripada setitis air mani. Air mani itu Allah cipta daripada apa? Daripada darah. Darah tu datang daripada mana? Daripada sumber pemakanan. Tu Imam Ghazali nak sebut. Maka daripada mani itulah, kata Imam Ghazali, melahirkan anak melalui apa? Melalui proses perkahwinan. Tapi dengan syarat, tuan-tuan, dia kena detail. Dengan niat kerana Allah. Kalau tidak, tak jadi pahala. Tak ada. Tidak dipanggil orang yang makan, jaga pemakanan halal, tuan-tuan. Pemakanan halal ini, dia memberi kesan kepada generasi dia. Tu, pemakanan halal, nanti kita akan buat khulasah, dia ada di belakang kesimpulan. Ni kita senarai dulu. Pemakanan yang halal, dia memberi kesan langsung kepada generasi yang lahir daripada keturunan atau benih dia. Tu orang soleh, tuan-tuan. Orang soleh, apa niat perkahwinan mereka? Niat kerana Allah untuk mendapat anak yang soleh. Maka dia jaga apa? Dia jaga daripada awal. Bukan masa nak kahwin tu jaga, bukan, daripada awal lagi. Mula balik tu jaga, tak ambil pemakanan haram. Kenapa? Kerana benih yang ada dalam ben dia ni, ben simpanan benih ni, sperma dia ini, lahir daripada darah yang tercipta daripada pemakanan halal. Maka pemakanan halal itulah yang menjadi benih yang berkualiti pada syarak. Apa kualiti dia? Melahirkan anak itu akan bagus. Anak itu akan saleh. Daripada benih yang bagus. Bukan benih nak cari yang handsome je. Cari yang soleh tu. Kenapa? Soleh? Kerana dia jaga pemakanan dia. Kalau ramai belasah je apa, tuan-tuan, benih dia itu, sperma dia itu, air mani dia itu, air mani yang bercampur daripada makanan yang haram, makanan yang syubhah, ada kekuatan tak pada rohani generasi dia? Tidak ada kekuatan. Memang ada anak, tapi kualiti anak menurut agama. Kualiti benih dia itu menurut agama. Itu pandangan syarak jauh merentasi alam akhirat. Jadi kita di sini kena ada dobik, tuan-tuan. Ni umum ni. Kena dobik. Dobik tu masuk catat. Apa catatan dia? Niat perkahwinan kerana Allah. Barulah pemakanan yang diambil itu melahirkan air mani, terjadinya air mani, dan air mani itulah digunakan untuk apa? Melahirkan anak. Melalui apa? Proses perkahwinan dengan niat kerana Allah Ta'ala. Tu barulah ada dipanggil manfaat nisbah akhirat. Kalaulah tuan-tuan niat berkahwin sekadar budaya. Hari ni kan, macam hari ni kan, banyak perkahwinan kita sekadar adat dan budaya. Kenapa nak kahwin dah umur 30, ustaz? Dah rasa tua dah, kena kahwin dah. Bukan kahwin kerana niat kerana Allah. Kalau dia bercakap macam tu, okeylah, kita bukan boleh nilai dia hati dia ni. Ni cerita umum je. Kadang-kadang dalam hati dia takkan nak cakap direct, nak kahwin lah ustaz, nak buat anak. Takkan nak cakap direct. Kahwin ni dengan niat apa? Niat kerana Allah. Umum tu, dia ada detail lah, niat kerana Allah. Niat kerana Allah tu, niat untuk apa? Salah satu niat yang besar yang diajar oleh Nabi ialah niat untuk mendapatkan seramai mungkin anak. Kita niat nak kahwin je, tak nak anak kadang-kadang. Kalau nak anak pun 1-2 cukup lah ustaz, payah nak bela. Itu kadang-kadang sekadar nak budaya saja. Ingat, kalaulah berkahwinan sekadar budaya atau tradisi masyarakat kita, maka tidak dikira sebagai perkahwinan ibadat. Maksudnya, tidak dikira sebagai perkahwinan yang ada nilai pahala yang tinggi. Tapi semata-mata dia akad tu ada pahala lah. Tak ada pahala niat ni. Niat ada pahala asim. Kalau nak pahala besar tuan-tuan, kena niat. Di semata-mata akad tu jadilah dia suami, jadilah dia isteri, adalah pahala sebagai seorang suami, ada pahala sebagai seorang isteri. Tapi tak sama dengan orang yang niat kerana Allah Ta'ala. Kalau niat kerana Allah Ta'ala ini, lagi nilai tinggi dan ada kekuatan di dalam perkahwinannya. Kenapa? Perkahwinan terbentuk dan terbina dan terikat
dengan niat yang betul di sisi Allah Ta'ala. Habis satu, kita tak detailkan lagi sebab tuan anak ini akan didetailkan di dalam tajuk yang kelima, faraj. Faraj ni detail dia bagi. Imam Ghazali detailkan ke manfaat faraj dan manfaat zakat lah, detail. Salah satunya untuk mendapat anak. Dia akan detailkan apa peranan anak, apa pahala daripada anak, semua didetailkan. Jadi sekarang ni kita umumkan dulu supaya jimat masa, kerana topik yang kelima kita akan sambung balik, detailkan balik. Ada lebih kurang sama. Manfaat zakat ataupun farah menurut agama. Tu untuk dapat pahala. Tu kita akan detailkan balik. Itu dipanggil apa? Setiap kalau dia jimuk dia tu dengan niat tuan, bukan semata-mata jimuk biasa, dia ada niat jimuk dia. Ini niat tambahan dia panggil. Maka berganda niat dia. Kalau dia niat saja kerana Allah, umum je jimuk ni. Ada semata apa? Itu memang ibadat. Disebut oleh Nabi, jimuk sebagian daripada ibadat. Dalam Abi Jumrah, ulama susun kitab Abi Jumrah. Saya lupa hadis yang keberapa tentang dipanggil ibadat jimuk yang disebut oleh Nabi. Tapi ni Imam Ghazali sebut niat khusus. Niat khusus. Dia jimuk tu dia ada niat. Salah satu dia niat untuk mendapatkan anak yang soleh. Maka Imam Ghazali akan detailkan apa kelebihan anak yang soleh pada kita. Semasa hidup di dunia, dan apa kelebihan anak ketika kita meninggal. Dia panggil passive income. Nanti kita akan detailkan akan datang. Dan macam mana pula orang yang tidak ada anak? Orang yang tidak ada anak. Macam mana cara dia nak create pada? Ada cara dia yang Imam Ghazali sebut. Maknanya kita ada beberapa ibadat bagi orang yang tidak ada anak. Berkahwin tak? Kahwin. Perkahwinan tu tetap dah ada ibadat lah. Semata-mata berkahwin ada ibadat walaupun tak ada anak. Maka dia sabar dan redha dengan tidak ada anak tu adalah pahala yang besar. Tapi Imam Ghazali kata buat benda yang passive income, menggantikan pahala yang anak kita tak dapat dengan anak. Ada, nanti kita akan bincangkan datang. Baik, terus yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dia ada dua saja manfaat dari sudut agama. Dan manfaat yang kedua, manfaat makanan yang halal. Kalau tadi manfaat makanan halal ni memberi kesan kepada agama, iaitu melahirkan anak yang saleh daripada apa? Daripada pemakanan itu menghasilkan air mani yang berkualiti. Kualiti itu, kualiti dari sudut apa? Dari sudut syarah. Kenapa air mani dia berkualiti? Kerana air mani yang menjaga pemakanan halal. Dia tak ambil pemakanan yang haram. Tak ambil pemakanan syubhah. Maka kualiti. Maka air mani yang kualiti itu menghasilkan generasi yang kualiti. Walaupun anak tu nampak tak peluk tuan-tuan, tapi ada kualiti pada anak tu. Kadang-kadang 40 anak tu jadi orang bagus. Kenapa? Kerana kualiti mani dia tu. Kadang-kadang anak Tok Guru, kita tengok anak Tok Guru perangai lebih teruk pada orang biasa lagi. Akhirnya dia hebat. Akhirnya dia hebat. Masa remaja tu, dia semua juara kampung. Tak kisahlah di kampung apa. Anak siapa tu? Anak Tok Guru. Jangan mengutuk tu apa. Dia kualiti tu. Raid pun anak Tok Guru juara raid. Pukul 3 pagi. Siapa juara tu? 3 pagi raid tu. Anak Tok Guru. Anak kita tidur, duduk di tahajud anak kita. Hebat anak Tok Guru tu, raid tengah malam tu, tidur atas motor. Tapi akhirnya jadi ulama tuan-tuan. Kualiti. Jadi mufti. Dulu raid atas motor mufti tu. Dia cerita mufti mana. Anak Tok Guru tu, mufti tu. Perangai dia, jangan, biasalah dia buah, orang muda. Buah dia kualiti tuan-tuan. Jangan kutuk dia. Benih dia elok. Bukan benih putih ikut dam. Bakal elok. Kita beli durian, bakal elok. Bukan beli durian hak jenis. Anak dari mana durian ni? Anak biji. Lain tu apa anak biji dengan anak kahwin. Pasal saya anak durian kalau beli di kedai, dia tanya, ni anak biji ke anak kahwin? Anak kahwin. Anak kahwin tu dia ada sanak. Keturunan je lah. Anak kahwin tu. Boleh selusur ni. Asal-usul keturunan nenek moyang. Biji durian ni. Asal. Tu. Dia ada siap ada IC lah. Kalau musaki tu ada IC.
Ada surat beranak yang didaftarkan di Fama. Siapa yang mendaftarkan, orang pertama mendaftarkan Musaki tu? Ada, tu generasi dia. Orang panggil jelah keturunan. Begitu juga anak-anak ulama ni tuan-puan, semua jadi. Tengok anak Tok Kenali tu, Pak. Masya Allah, anak Tok Kenali. Semua anak Tok Kenali jadi. Cucu dia tu, tengok cucu dia tu. Penyanyi lah tu, Pak. Penyanyi lah jadi orang baik. Jangan duk kutuk dia. Oh, penyanyi anak Tok Kenali. Kita okey, tak jadi penyanyi pun. Lah dia hebat, bok Lokman. Cicik dah. Bukan cucu cicik Cicik tuan-puan. Tapi ada tak darah? Ada lah. Itu darah wali tu. Tok Kenali ni, Aulia Allah. Nak ceritanya tuan-puan, tu cicik lah. Kalau anak dia, semua anak dia tuan-puan. Anak dia tokoh besar di Mekah 2-3 orang. Semua anak dia ni adalah anak orang yang jadi tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar, menyambung legasi ayah dia. Sebab apa? Kualiti Aimani. Bukan kualiti cair tak cair, jangan tanya pula Peter. Kenapa Ustaz? Bukan tu. Yang tu ada sudut perspektif lain. Yang ni kualiti Aimani tu. Walaupun tak cantik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Yang kedua mudah sikit tuan-tuan. Yang kedua, maka dengan sejahtera segala anggota perut. Ini pemakanan yang bagus, dia memberi kesan kepada kesihatan anggota. Tu. Maka dengan sejahtera segala anggota perut. Sejahtera di sini maksudnya dengan baik anggota perut ni. Pemakanan yang baik tu membawa kepada apa? Kepada kesihatan anggota dalaman. Tu. Ini banyak kena takdir tu, Pak. Maka dengan sejahtera segala anggota perut, maknanya pemakanan yang baik, maka membawa kepada kesihatan, tu kesejahteraan, kesihatan anggota dalaman yang baik seperti jantung. Tu. Seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar. Perut besar ni usus, tuan-tuan. Sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit yang menegah, daripada menunaikan segala ibadat dengan sempurna. Apa maksud dia? Maksud dia, pemakanan yang baik tadi membawa kepada kesihatan anggota dalaman jadi baik. Seperti mana anggota dalaman tu? Seperti sistem jantung, limpa, paru-paru dan usus yang sehat. Membawa kepada apa dia kata? Kalau sehat semua sistem organ dalaman kita ni, dia kata membawa kepada sehat anggota badan yang lain. Tu sumber apa? Pemakanan yang baik, pemakanan yang halal. Sebab tu dia Quran kata tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, makanan ini kena halalan tayyiban. Ini termasuk tayyiban. Halalan dia combine dengan tayyiban. Kena cari makan tu halal dan tayyib, baik. Apa maksud baik? Baik ini sesuai dengan badan kita. Dia tak jadi trigger. Kita ambil tak trigger pun. Bagus untuk badan. Dia, tayyib ni tuan-tuan, dia bukan spesifik, dia bukan umum. Tidak. Tayyib ni merujuk kepada nisbah badan masing-masing. Kadang-kadang kita tayyib, orang lain tak tayyib. Maksudnya, orang lain tak sesuai pemakanan itu. Walaupun bagus untuk kita. Untuk orang lain tak bagus. Kambing bagus untuk kita. Untuk orang lain tak bagus. Tak sesuai. Kena belasah kambing dia. Siap esok, go out. Tak bangkit esok. Itu tak tayyib untuk dia. Halal. Halal, kita tak bincang dah. Ini yang kedua ni. Bukan sekadar halal. Pemakanan yang halal dan sesuai untuk badan. Dia akan memberi kesan kepada apa? Kepada kesihatan organ-organ dalaman. Baik, dia kata, kalaulah organ dalaman tu baik, tu. Organ dalaman tu baik, dia kata, menyebabkan ataupun membawa kepada kesihatan anggota badan. Semua organ lain. Semua organ, semua badan kita akan sihat. Tu. Dan mengelakkan daripada penyakit. Tu. Apabila sehat, dia kata,
boleh mengelak daripada penyakit, yang boleh menghalang daripada melakukan ibadat dengan sempurna. Itu kata kunci dia. Kata kunci dia duduk tumpan kepada ibadat. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan ibadat, ada jadi dunia. Kita sedang bincang manfaat akhirat. Ingat apa kata kunci kalau kata manfaat akhirat? Maksud manfaat akhirat ni tumpan, ada nilai pahala. Kalau manfaat dunia, tidak ada pahala. Nanti dia akan sebut. Sempat lagi. Kita tutup dengan manfaat dunia. Manfaat akhirat dua. Maksud dua ni ada nilai pahala. Kita jaga pemakanan tu dengan niat apa? Pemakanan halal tu kita niat apa? Niat supaya badan kita ni sihat, organ-organ dalaman kita sihat, menyebabkan badan kita sihat dan boleh mengelakkan daripada risiko penyakit dan boleh melakukan ibadat dengan sempurna. Ini yang ada kaitan dengan kita sebut niat makan tadi. Dia ada kaitan dengan sihat badan untuk apa? Boleh melakukan ibadat dengan sempurna, tuan-puan. Boleh buat ibadat dengan sempurna. Kalaulah kita ambil pemakanan dengan niat untuk jaga kesihatan badan, supaya badan sihat, boleh elak penyakit, boleh lakukan ibadat dengan sempurna, itu ada pahala. Itu dipanggil apa? Dipanggil orang yang jaga pemakanan menurut syarak. Halal, ya. Dan baik itu. Halal dan baik. Kalau halal saja tu, takdir macam tadi. Halal saja, kuantiti tak sperma dia, bagus. Kualiti. Bukan kuantiti, kualiti. Tak cukup, tak kira kuantiti tu. Kuantiti memang dia ambil kira jugalah. Tak ada sperm, tak ada nak buat kira macam mana. Kita kira kualiti je. Tu yang satu tu tuan-puan, jaga pemakanan halal supaya apa? Supaya ni air mani kita, supaya darah yang terjadi daripada pemakanan halal itu terbentuknya air mani. Air mani inilah kita nak melakukan apa? Melakukan proses lahirnya generasi. Nak lahir generasi. Kita kilan mencetak generasi soleh. Kita ni kilan sebagai mencetak lahirnya generasi soleh. Tu Nabi berbangga. Kalau kita bab kelima nanti, modul pertama tajuk kelima, dia akan kemukakan Nabi, hadis Nabi. Yang Nabi kata, aku sangat berbangga dengan sesiapa yang berkahwin niat untuk meramaikan anak. Di akhirat kelak tuan-tuan, lagi ramai anak, lagi menyebabkan dia ini termasuk orang yang dibanggai oleh Nabi ketika di padang mahsyar. Kenapa? Anak dia ramai, cucu dia ramai, cicit dia ramai, piok dia ramai. Keluarga dia ramai. Bawa bendera dia. Bendera dia. Siap ada bendera. Datuk Fazil. Siap bendera. Ni generasi dia semua kibar bendera. Cari mana daripada mahsyar. Mana bapak kita? Ni kita semua datang daripada dia. Bangga tak? Bangga. Hari ni kita tak bangga. Tak nak anak ramai. Serabut ramai-ramai. Sebab tak nampak dari sudut apa hala. Orang dulu tuan-puan susah hidup. Anak 12. Susah hidup. 12 anak. Kata ramai anak tak nak kerja Ustaz. Kerja ni lah Ustaz. Kerja lain tak ada. Orang lain kerja lain banyak. Tak sempat buat anak. Dunia akhir zaman fokus pada kerja. Balik letih buat anak apa lagi. Cakap lagu orang tua tuan-puan. Tengok budak tak ada. Cakap lagu orang tua. Ni tak masuk lagi tajuk orang tua ni. Tajuk orang tua bulan depan. Bulan depan tak beri. Farah tu. Tu cara nak jaga. Tu tajuk orang tua lah. Tapi budak pun tak apa nak bawa tuan-puan. Dia bukan tahu apa. Kita tak sebut. Kita sebut Farah je. Baik, ingat ni tuan-puan kena niat. Jadi sebab itulah dalam kitab Simarul Jannah dia niat dia makan. Niat apa? Nak minta lah Allah bagi kesihatan badan. Supaya apa? Supaya boleh elak sakit, supaya boleh melakukan ibadat dengan sempurna. Sakit boleh buat ibadat tuan-puan tapi tak sempurna. Tanyalah orang sakit tuan-puan. Setiap orang dia sakit. Jangan kata sakit yang kritikal tuan-puan, demam je. Demam je mengajar tak semangat lah. Tak ada idea dia mengajar apa. Tai demam tu bagus baca. Dia boleh baca 2 helai tuan-puan. Dia boleh baca cepat demam. Tapi kalau tak demam, tak pandai nak baca cepat. Tu tak sempurna ibadat, tak. Solat pun hilang khusyuk tuan-puan, sakit. Bila nak siap.
Kadang-kadang tak larat berdiri. Duduk. Sempurna. Tak sempurna lah. Mereka ada khilaf lah. Ulama kata kalaulah berdiri tu, dia tak mampu duduk, pahala sama. Pahala sama. Tapi tak sempurna walaupun sama. Nilai khusyuk dah kurang. Nilai fokus kita dah kurang. Sebab apa? Sebab sakit. Nilai bacaan kita dah kurang. Kadang-kadang tak tempat dah panjang ni, tak larat ni. Pendek-pendek je baca. Tu dipanggil sakit kena jaga. Dan satu lagi ulama kata, kalau sehat badan ni, niat kita nak sehat badan, nak buat ibadat dan nak bersyukur. Bersyukurnya tuan-tuan kita umur 70 ni sehat lagi. Walaupun sakit ada, lah, semua orang ada sakit. Tapi boleh lagi tak? Boleh. 70 boleh sampai masjid lagi. Orang lain dah tak sampai masjid dah. Tu syukur kita. Walaupun sakit ada, tapi masih Allah beri kesihatan lagi. Itu dia panggil nak boleh bersyukur dengan cara sehat, mesti jaga kesihatan badan. Nak jaga kesihatan badan macam mana? Jaga sumber pemakanan, pastikan dia halal dan tayyib dan baik. Baik ini sesuai untuk kita. Ingat, kalau tak sesuai tuan, tak payah makan. Makruh hukum dia. Kalau makan tu confirm yakin segera mudarat, haram aridi. Kalau 2 hari, 3 hari baru dia sakit, makruh. Tu tak sunatlah dia makan benda-benda yang trigger dia tu tuan-tuan. Baik, last sekali tuan-tuan, kita tutup dengan, oleh kerana dia mudah saja. Kita tengok dulu sempat tak. Dan ada pun faedah yang bangsa dunia. Maka menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan jima'. 3 je. Kerana ketiga-tiganya itu adalah ia ketiga-tiga benda tu pada ketika sehat perut. Boleh menikmati sedapnya makanan, boleh menikmati sedapnya minuman, boleh menikmati jima' ketika badan sehat. Nak badan sehat, jaga pemakanan. Jadi tak ada pahala, tak ada. Tak niat kerana Allah apa pun. Niatlah kalau sehat ni sedap, balu makanan 2-3 pinggan. Sedap tak? Sedap menikmati makanan ketika sehat. Betul tua kata tuan, makan ni mesti sehat. Kalau sakit tuan, tak payah duk tanyalah nak makan special apa. Kadang-kadang orang kita dia pelik, sakit tu dia nak beli yang special. Nak makan apa ni? Nak makan benda yang sedap-sedap. Sedap apa lagi sakit? Orang tanya waktu dia sehat tu, nak makan apa special. Sehat tak nak tanya lah. Tak ada orang kita kan. Dia nak bagi yang special ni, kita sakit ni, demam ni. Nak buat ni. Kalau isteri lah contohnya, contoh je lah, bukan isteri. Kita isteri orang lain lah. Contoh. Ni nak masak apa ni? Kita masak sedap-sedap sikit. Sedap apanya? Lidah sakit tak ada sedap apa dah. Buh lah apa pun. Segala nenek moyang makanan pun tuan tak sedap dah. Oh sehat tuan, letak power sedap. Sehat. Yang kawan tu sebelah tu layu tengok. Kenapa? Tak ada nafsu. Kenapa tak ada nafsu? Allah tarik kesihatan dia, tak sedap. Minum air pun pahit tuan, pahit. Makan pun tawar. Tak ada rasa banding. Tu dia kata, nikmat 3 ni ketika nikmat sehat. Jadi jaga pemakanan untuk memastikan kesihatan badan supaya kita dapat ketiga-tiga tadi. Baik, ini tuan-tuan, saya tengok waktu tu tak sempat untuk kita detailkan. Baik, kita sambung bulan depan ni. Dan ada pun faedah yang bangsa dunia. Kita sambung kat situ. Baik, kita buat kesimpulan dalam seminit tuan-tuan. Kesimpulan untuk malam ni, 2 manfaat pemakanan dari sudut akhirat. Apa maksud dia? Ada pahala. Ingat, akhirat je tuan-tuan, manfaat akhirat ada pahala. Tu. Jadi, pemakanan yang baik ataupun pemakanan halal. Ingat, halal tu 3 benda. Benda halal, sumber halal, prosesnya halal. Tu. Jadi, pemakanan yang halal dan baik ni membawa kepada kesihatan badan dan melahirkan tenaga. Badan sehat, ada energi tak? Ada. Tu. Melahirkan tenaga untuk melakukan ibadat yang sempurna. Itu dia ada kaitan tu. Dia kaitan dengan ibadat. Melakukan kesihatan, melakukan ibadat dengan sempurna. Adapun sehat, tetapi tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadat.
Tuan. Ini kesan, kita sebut kesan langsung kepada rohani. Pemakanan yang halal dan baik melahirkan tenaga. Ni kita nak bincang manfaat kedua, bukan lagi sudut kualiti sperma tu, biar itu dah okey, mudah saja. Ni untuk yang kedua ni. Sebab orang nampak dia jaga badan saja tuan, jaga badan bagus tak, stamina dia bagus, fit badan, tapi tidak ada kekuatan untuk buat ibadat. Kenapa? Ada samtirun pada pemakanan dia. Tu bukan saja jaga dari sudut jasmani, pemakanan jasmani, dia jaga cantik, protein yang cukup, karbohidratnya tak ambil yang kompleks, tak ambil yang simple, ambil yang kompleks. Itu dia jaga tu. Dia jaga. Pemakanan tu, belajar bab pemakanan. Sebab nak jaga tahap kesihatan yang padu, yang bagus. Tak cukup tuan. Kenapa? Sekadar dunia je. Kita nak ni pemakanan yang halal dan bagus, dia membina tenaga kita. Sebab badan sehat, membina tenaga, dan tenaga itu ada kekuatan untuk melakukan ibadat. Allah beri kekuatan. Kekuatan inilah yang kita panggil nilai dari sudut agama. Kekuatan apa? Kekuatan Allah bantu bagi kekuatan untuk buat ibadat. Nak buat qabliyah boleh, ba'diyah ringan rasa. Nak belajar pun boleh, kuat semangat untuk belajar. Kenapa? Ada kekuatan. Di sebaliknya, tuan-tuan, tu. Sebaliknya, kesihatan yang bagus, tetapi tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadat, maka kata ulama, perlu mengenal pasti sumber permakanannya. Ni. Maka ulama kata, perlu mengenal pasti sumber pemakanan. Ataupun benda yang diambil itu halal ataupun tidak, ataupun proses yang dilakukan untuk mendapatkan benda itu melalui proses syarak ataupun tidak. Itu perlu. Kenapa? Kerana sebab asas dia ialah punca hilang keberkatan ini, punca dia daripada pemakanan yang syubhah, pemakanan yang haram. Tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadat. Itu asasnya. Jadi, kita dah ulang banyak kali tuan-tuan, kesimpulan dia, pemakanan yang baik, nisbah akhirat ini, kita kena jaga 3 sudut tadi. Iaitu benda yang halal, dari pemakanan yang halal, yakni sumber yang halal, dan proses yang halal. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung faedah pemakanan ni sebuah dunia. Tu ada 3 faedah. Kita akan sambung bulan depan tuan-tuan. Macam biasa untuk kitab selok yang kedua muamalat tuan-tuan, kita akan mula pukul 9.30. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.